Okey, bismillah. Kita ada ride adventure ke arah Thailand, tapi kita nak cover mana selama 5-6 hari. So ni setup aku. Aku punya setup, ni dokumen aku ada bawa kerusi, apa panggil? Kerusi healing tu. Ni segala elektronik aku. Ni dompet, air bekas baju hujan, ada bawa minyak hitam So dalam ni hanya pakaian aku. So setiap kali aku tapi aku pakai yang jenis apa, boleh letak. Okey, yang jenis yang ni, yang boleh letak kat sini. So contoh kalau aku balik nak bershopping, so beg tu aku boleh keluarkan, aku letak situ lah. Jadi aku ada banyak ruang lagi. So beg ni tujuan aku letak dalam bawah ni senang. Setiap kali check in aku keluarkan sebiji je, tak payah nak ni. Yang ni dokumen, kita standby lah macam biasa, geran pasport, TI VI, CI VI TI extension 101. Lepas tu aku tambah lagi Bike Warrior Thailand. Nanti aku tunjuk lah dokumen dia. Okay, so doakan aku, perjalanan aku. Okay, okay Be? Betul lah Be? Be? Kabel dia tak memberi kerjasama lah. So aku kena tukar kabel ni. Dia sekejap masuk, tak masuk, tak masuk. Sebaik aku dah bawa spare kabel. Okay, hari ni apa bulan 7 hari bulan Hari Raya Aidiladha. Kita akan jelajah daerah Kanchanaburi. Siang tadi kita dah tumbangkan lembu, melapah. So malam kita tayar golek lah. So aku secara solo untuk daripada daripada rumah ke itinerary hari pertama. Diorang yang lain dah gerak dulu. Diorang pagi tadi dah gerak, diorang dah sampai Hat Nyai, diorang tidur dulu Hat Nyai. So kita akan jumpa untuk malam kedua lah untuk diorang. Untuk aku malam pertama lah. So sekarang pukul 11 malam. Aku target aku akan sampai Chupon. Kita akan sampai border subuh lah. So aku tak ada rushing sangat. Aku mungkin santai lah. Aku masuk border mungkin selepas subuh. So kita jalan pelan-pelan. Korang layan video aku ni sampai habis. Sebab aku nak, apa yang aku nak cover dekat Kanchanaburi ni, dan lokasi-lokasi on the way yang aku nak pergi ni, korang boleh tengok. Ayo mak, kuatnya goyang handle. Barang belakang berat sangat dah ni. Dia kalau berat sangat, belakang dekat box handle tak berapa sedap. 60 ke bawah ni mesti akan goyang. So nak cantik pasang damper lah. Habis semata-mata tu tak payahlah. Okay, jom. Kita isi minyak dulu. Tapi posting dia daripada corona ganti ya. Tengok. Aku posting semua. Okey. Aku baru lepas isi minyak.
So kita assume, sebab tadi minyak aku ada separuh kan, jadi aku assume 20 ringgit lah kita assume. Kalau daripada kosong tu rasa 24 kot. Lebih kurang lah kita ambil situ sebagai benchmark lah. Okay, kita starting dengan hujan baru nak masuk Highway Guthrie dah hujan. Dia tak lebat macam hujan lalu, tapi angin agak kuat lah. Dia bila malam ni jalan licin, air bertakung tu kita tak nampak kan. So kita kena lebih berhati-hati lah. So memang kena lah dengan mood santai kita. Aku dah tukar slipper. Aku tak pakai kasut waterproof sebab aku malas pakai boot waterproof. Sebab nak kena ikat. So aku kena cari kasut yang lebih mudah, tak ada kena ikat-ikat lah. Orang kata kena cari yang jenis sarung tarik kan, macam brand Dainis ke apa ke. InsyaAllah ada modal kita belilah. So tak nak basah, kita pakai slipper. Rating pertama aku ni agak kalut sikit. Aku punya kamera dengan mic ni mula tadi connect, sekarang lepas tu tak connect. Bila aku nak tunjuk kat korang tadi kan, angin kuat apa semua, aku record tak apa suara lah. Suara angin aku orang dengar. Mic aku dia connect tak connect aku tak tahu apa. So sekarang aku dah connect balik, alhamdulillah dah settle. So satu je problem, helmet ni aku baru pakai setelah berapa lama. Aku rasa lah aku pakai masa bulan tahun lepas. Tahun lepas aku pergi ride JB. So visor ni tak ada waterproofing. So next stop ke apa ke, tengoklah. Kalau teruk sangat mungkin aku akan berhenti. Aku nak apply visor coating lah. Tu produk tu memang produk daripada kedai aku. Kalau korang nak beli boleh pergi ke Shopee aku ataupun TikTok Garage 45. Okay? Okay, pit stop pertama aku akan sampaikan ke Tapah. So aku takkan ada berhenti. Aku bawa speed maybe lah 100-120 macam tu lah, tengok pada keadaan jalan. Dia hujan lah, ni sekarang hujan lah ni, gerimis agak lebat sikit. Gela pula, pakai gela kain je. Aduh, so aku simpan, tak nak pasang agak sebab esok pagi nak ride lagi. Jadi aku simpan je lalu barang-barang yang nak diguna esok. Kita menuju ke Tapah. Dia pit stop pertama. Accident mat. Alhamdulillah kita dah sampai Tapah setelah 2 jam 2 jam aku keluar daripada rumah. Cuma banyak hujan lah. Kau tengok hujan dari tadi, hujan pakai baju hujan pun tembus sikit. Dia tak lebat sangat tapi berterusanan. Sini macam baru lepas hujan ni sebab tak ada rasa hujan. So kita take file dulu. Aku mungkin isi minyak depan lagi kot. Aku isi minyak dekat Gantang ke Sungai Perak ke kan, sambil nyambil. Sebab baru pukul berapa, baru pukul 1.10 awal lagi. Kalau aku shoot memang sebelum subuh sampai. So kita relax. Tak ada hujan pun tak boleh bawa laju. Macam biasalah minyak kita Petronas. Okay, selalu aku kalau jalan jauh aku akan tengok dekat Red Alam Korang tengok Kuala Lumpur ni sampai Teluk Intan ni hujan. So sekarang aku dah kat Tapah walaupun hujan lah.
Kita tengok atas ni macam dah kering. Kat Lostar ni macam hujan ni. Apa-apa. Maksudnya dia dah tak ada hujan lah. Kalau aku berguna apps ni, kita ngopi dulu, lagi segar mata. Okay, kita sambung perjalanan kita. Kalau tengok Google Map, nak sampai ke Masjid Bukit Kayu Hitam tu dalam 3 jam setengah. So kalau aku straight ni sebelum subuh aku dah sampai. Tapi aku macam ni nak sebelum ke ngam-ngam, boleh ngam-ngam je lah. So lepas subuh kita rehat sekejap, baru kita masuk ke macam tu kan. Buat subuh sekarang pun awal agak. So lepas aku study rain alam tadi, belah Perak dah tak hujan. Tapi nanti kat Georgetown tu, Georgetown tu dalam pukul, dia sekarang masih hujan lah sampai pukul 3. So harap aku dah ni tengah on the way ni, kira hujan dah tak ada lah. Senang. Bismillah. Bakar Ahmad. Minyak lagi apa? Tapi aku rasa aku isi minyak dekat Sungai Perak top up. Kalau S-Max dulu biasa aku kalau daripada Rawang aku isi minyak kat Rawang, and then aku isi balik dekat Juru. And then sebelum masuk border aku isi penuh top up, bagi full lah. Sebab tangki S-Max dengan Forza ni beza dah seliter lebih. S-Max dah silap aku dah 13 liter yang model V1 tau. V2 aku tak pasti. Forza ni dalam 11.7 ke 11.8. Aku nak kena tengok balik. Tapi dalam seliter lebih sikit lah. Kira Forza ni dia kuat jugalah makan. Kuat jugalah dia minum petrol berbanding S-Max. Walaupun speed lebih kurang kan. Tak tahulah sama ada sebab aku dah pakai exhaust thermic ke apa, aku tak pasti lah. Sebab kali ni aku ride exhaust aku dah tukar. Cuma aku tak sempat nak remap je. Sound check. Speed maintain 12. Siap kena tembak AES lah. Arehnya AES lepas terowong ada AES rupanya. Baru aku tahu. Okay, kita dah settle isi top up. Full tank RM18 something. Tak apa, nanti aku share. Sebab aku kalau Malaysia ni memang aku guna Petronas. So lepas ni aku rasa aku akan isi dekat Changlun tu, aku rasa. Dekat Petronas, dekat area Masjid Changlun tu ada Petronas kan. So aku akan isi kat sana lah sebelum masuk border. Agak awal juga ni aku rasa ni, sebab aku tak rehat dekat Sungai Perak. Sebab baru ride sampai sejam kan, badan tak ada rasa letih. Buat masa sekarang lah. Aku risau esok je ni nak terus shoot ke Chupon ni. Kan plan aku nak henjuk sampai Huawei. Tapi geng-geng yang ikut aku ni agak berumur sikit. Diorang kata diorang tak berani. Sorry, bukan Huawei, nak henjuk sampai ke Chanaburi.
Aku rasa kalau solo boleh. Okey, kita sambung perjalanan kita ya. Tadi aku rehat sekejap dekat hentian Juru. Dah apalah tidur dalam setengah jam. Walaupun tak apa lena. Sebab nak nyampaikan subuh dekat Masjid Changlun tu. So aku tak beria sangatlah, so santai-santai je. So kita daripada Juru ni nak ke Masjid Changlun dalam sampai sejam setengah pun. Ngau-ngau kita sampai tu mungkin dah azan atau orang dah sembahyang kan. Sebab sekarang subuh awal kan. Operasi. Kita sampai Changlun Changlun. Solat dululah. Tunggu azan. Okay, kita isi ke Petronas Changlun. Apa? Sampai RM20 lah. So sekarang kita nak cross border. Fueling complete. Thank you for using Settle. And then kita bawa okey lah macam mana. Paskan dulu. Tak ada orang kau. Raya kedua dia ada apa kita. So hari ni 8 hari bulan 8 hari bulan kan, tak ada orang. Okey, aku dah settlekan aku punya apa cocok segalanya lah. Aku terpaksa beli SIM card. Aku ikutkan aku dah beli eSIM tau. eSIM daripada Shopee. Tapi dia tak, aku tak tahu, dia tulis unable to use. So aku minta refund balik dengan orang yang jual tu. Jadinya aku belilah SIM card dekat tepi ni. Alhamdulillah, nasib baik ada kedai buka. Dah lah hari raya kedua ni. Kan. So sekarang cuaca agak gelap. Jadinya kita mulakan perjalanan lah. Welcome to Thailand. Okay, kita dah sampai. Pit stop pertama, aku ingat macam nak makan kat sini, tapi aku takut
Bila dah makan berat ni kan, mata pun berat. Jadi ni aku biarkan perut aku lapar dulu kan. Kita makan dekat Rock 41. So memang aku plan Rock 41 aku nak lepak lama sikit lah. Sebab yang geng 3 orang tu, 2 orang hala ke Kanom, yang jalan viral yang apa, naik turun bukit tu. Dia nak, macam petangga tu. Tutup lah, tak ada yang buka. Harap-harap Rock 41 buka lah. Ada yang buka tu. Tapi tak buka meja lah, dia jual gerai kan. Okay, kita pergi Rock 41. Jalan selatan ni biasa sangat. So aku tak apa-apa kongsi lah. Korang boleh tengok video-video aku yang sebelum lah. Nanti aku share lah file-file. Tadi aku cerita kan, yang aku dah beli eSIM. Dah beli eSIM, tak boleh guna. Tak tahu kenapa hal tak boleh enable configuration tahap ke tah dia punya ni. Tak tahu sama ada dia bagi Android ke, iOS ke, lain ke apa kan. Mungkin lah kot. So aku minta refund balik lah. Jadi terpaksa lah aku beli SIM card. Nasib baik kedai buka. Okay, kita tengok 2 jam. Dekat Thailand ni tak macam dekat Malaysia tau. Dia jarak dia 150 kilo ke. Kalau Malaysia ni kiraan dia biasa aku bila ride Speedy 1213, 152 ni aku akan divide 2. Maksudnya berapa minit lah. 152 divide 2 berapa? 75. So dalam sejam suku macam tu, betul tak? Yang 75 lah. Kalau Thailand ni masa dia macam tak tahu lah, kau bawa laju macam mana pun masa dia memang agak panjang sikit lah. Contoh ni 150 kan, kau tak boleh divide. Kau just bagi dengan 60 minit tu. So dapat hampir 2 jam lah. 2 jam lebih. Sepatutnya 2 jam lebih. So dia dapat short pendek sikit je. Mungkin dia kira geografi jalan lah. Jalan kat Thailand ni kan, dia memang claim highway, tapi highway dia agak ni lah, orang kata bukan proper highway lah. Dia panggil jalan utama lah. So jom kita pergi Rock 41. Dia hari Ahad kat Thailand ni memang macam ni lah, lengang kau-kau lah. Sebab dia orang cuti. So kenderaan tak adalah banyak sangat dekat atas jalan kan. Lepas tu dicampur dengan apa, orang Thailand Muslim, dia balik beraya. So kuranglah pelancong pun datang. Member tak pakai kon tu, pakai batu simen terus tu. Dia punya temporary divider ni. Masalah cantik pula, tegak berdiri. Ni kalau tersondol ni. Jalan train ni, dia punya rail ni, kena hati-hati. Ramai orang jatuh sebab diserong kan. Bahaya. Selalu kawasan tu dia dengan rail besi tu dia ada gap tau. Kadang-kadang dia lagi rendah. So that's why bila bawa tu kena tengok dulu jalan dia okey tak okey. Kalau okey boleh laju sikit lah. Kalau tak, kau kena bawa pelan-pelan lah. Nanti confirm jatuh. Okey, kita rehat jap. Baru setengah jam aku ride. Rehat jap, sarapan sikit ringan, minum air,
cerah sikit mata ni. Lepas tu okey lagi lah. Cuaca pun membantu, tak panas sangat ni. Dengkir pula baju ni. Kita rehat-rehat santai dulu. Lepas ni kita terus Route 40. Suasana pagi ingatkan diorang cuti kerja kak, ada yang kerja tapi korang macam kita kak oi, mahal jalan dia macam ni. Dia divide pada dua, ada kon pula tengah-tengah. Ini yang korang puja-puja jalan Thailand ni. Ni ke mana siap safety je ni. Tahu jalan dia minyak terlebih ke baru lepas hujan. Dan macam kilat dia. Okay, kita nak sampai dah. Kita nak sampai dah. Aku rasa aku nak tidur dulu dalam sejam. Lagi dari Route 41 nak ke Hotel Chupon tu rasa dalam 5 jam lah. Alamak, buka ke tutup lagi? Open ke close? Oh, open. So ni Route 41. Sampai ambil gambar dulu, tanda hadir. Okey, aku try pakai Wise scan buka. Tak boleh. Jadi pakai bank boleh. Sini boleh pakai bank. Yes. Not same. Okay, jom kita rasa yang harga berapa tadi? Betul lupa dah. 145 baht. Sekali dengan air kan. Bismillah. Okay lah. Let's go. Okey, alhamdulillah. Aku sambung perjalanan aku. Dapatlah tidur setengah jam yang pejam mata lah. Lepas tu cuba paksa tidur kak, tapi tak boleh lah. Jumpalah geng-geng orang Malaysia, adalah beberapa orang couple seorang solo ride pusing-pusing selatan Thailand. Ada tadi 5 ke 6 orang. Tu nak pergi Mae Hong Son. Diorang dua nak pergi Mae Hong Son, geng Kota Baru. So kita masih solo lagi hari ni. Malam ni baru berjumpa dengan geng aku. Diorang dekat area Nakhon Sitamarat. Kalau ikut kan tak jauh ni. Daripada tempat aku ni kalau aku kejar diorang ni boleh sangat ni. Tapi aku dah pergi sana, aku malas lah. So aku tunggu diorang dekat hotel lah. Aku rasa aku yang sampai hotel dulu ni daripada diorang. Okay, so kita pelan-pelan kita tengok apa yang menarik melayan mata ni. Dia dapat flash sekejap lah. Dia lagi duk layan jalan straight ni, dia ngatur balik.
Itulah risiko sikit lah kalau siapa ride malam lah. Orang kata pagi orang kata daripada KL kau gerak pagi buta, so kau terus nak shoot lepas daripada Chupon kan. Tapi boleh je, boleh atas pada badan masing-masing, pace masing-masing. So bila korang ride sorang-sorang ni ataupun berkumpulan, bukan berkumpulan lah, sorang-sorang lah, baru kau kenal diri kau tu, kau mampu buat macam mana. Kau kenal diri kau, cara jaga diri kau, sambil kita melayan keindahan alam ni kan, melayan orang-orang dia, duduk atas semua atau bumbung pula atas. Tengok dia, happy dia kehidupan. Terdampar bukit dia. Lawan. Ni aku dekat area Nahon Sitamarat lah, daerah dia. Nak menghadap ke Suratani ya. Okay, kita nak isi ya. Last isi dekat Changlun ada 2 bar. $95 put. Okay, kita bayar pakai Wise lah. Okay, so aku guna Wise card. So aku dah isi 300 baht. 300 baht. Lebih kurang berapa 40 lebih. Satu tank penuh. Biasa dia ada limit. Kalau sehari tu dia ada limit. Lepas limit kena masukkan nombor PIN lah. Jauhnya. Nak ponceng lu. Woi, lebat oh. Kena pakai baju hujan tu. Pakai baju hujan.
Lebat Anak kena teruskan juga. Berangin blok dia. Okey. Buka baju hujan dulu. Baju hujan, slipper, semua kena tukar ni. Lagi tukar-tukaran. Depan Allah, depan tak hujan. Stres. Macam itulah lumrah kalau ride ni boleh lari. Pakai, dia tak hujan. Tiba-tiba pula motor tak nak hidup lagi ni. Aduh ai. Terkejut aku. Dia buat surprise pula. Kita terpaksa teruskan juga perjalanan. Hujan tak hujan, kena teruskan. Hujan panas buat rasa
Ngantuk tu lagi cepat. Aduh. Jauh lagi ni. Lagi 2 jam setengah lagi ni. Penat lah. Penat lah. Lalu highway ni. Aduh. Balik naik kereta api jugalah ni. Malas pula aku nak balik naik ni. Naik motor. Penat. Jangan penatkan diri. Hendak dia keluar ni. Keluar daripada mana? Okey, kita sambung perjalanan. Alhamdulillah bahagian atas ni dia mendung tapi tak hujan alhamdulillah. Aku pun dah malas nak pakai kasut dah. Asal hujan panas. So daripada PTT Kangaroo tadi ataupun Britain-nya CBE tu, tak jauh dengan hotel aku malam ni dengan geng aku tidur dekat Chupon Palace Hotel. Jadi sejam lah, lagi sejam je. So kita jamat akhir kat hotel lah. Diorang geng aku, diorang kat belakang rupanya. Sebab diorang pergi, macam aku cakap tadi sebelum ni, diorang pergi ke apa, jalan viral dekat Kanom. So diorang jauh lagi lah kat belakang aku. Kita check in dulu. Barai dah ni. Okey, lagi 10 kilo. 10 kilo je. 10 kilo nak sampai hotel Chupon Palace Hotel. Harga dia berapa nanti aku tanya dengan Abadin, sebab dia booking. Tapi dengar murah ha. Banyak kat sawit dah. Sawit ada, kelapa biasa ada. Jalur dalam lah. Tengok jalan dalam dia. Ni jalan tengah-tengah rumah. Tak apalah. Kalau tak pasal jadi kena parang nanti. Okey, kita dah sampai Mana pula dia punya hotel ni? Gimana? Itu makan nasi CBE.
Round-round kedai tak ada buka. Di Malaysia orang ada. Sedap nasi dia, Cik Mat? Ha. Sedap? Boleh lah. Dah. Sedap kan? Ada kena try. Dah. Memang sedap.